video kali ini, cikgu akan berkongsi bab 1, pola dan jujukan. Patterns and sequences dalam bahasa Inggeris. Subtopik 1.1, pola. Dalam video ini ada game, so kalian jangan miss ya. Learn and have fun at the same time. Doa dan harapan cikgu agar kalian akan lebih bijak dan hebat selepas ini. Jom kita mula. Apa itu pola? Pola merupakan suatu corak tertentu dalam sesuatu nombor atau objek. Apa itu nombor? 1, 2, 3 tu nombor kan? Objek pula merujuk kepada gambar. Mungkin gambar tu macam durian ataupun buku. Pola dalam senarai nombor ditentukan dengan menambah, menolak, mendarab atau membahagi nombor sebelumnya. Untuk tingkatan 2, kita cuma perlu ingat bagi mendapatkan pola, 4 operasi ini sahaja akan digunakan, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Mari kita lihat satu contoh senarai nombor. 16, 8, 4, 2, 1. Cuba kita teliti macam mana 16 boleh menjadi 8. 8 macam mana boleh jadi 4. 4 jadi 2. 2 jadi 1. Antara 4 operasi yang kita bincangkan, apakah operasi yang paling mungkin sekali? Kalian mungkin kalau ada kalkulator, cuba masukkan 16 kemudian bahagi nombor seterusnya iaitu 8. Dapat berapa? Dapat 2 kan? Cuba pula untuk urutan berikutnya. 8 kemudian bahagi 4. Berapa dapat? 2 juga kan? Seperti betul dengan menggunakan kalkulator. Kalau tak dapat kira dengan mental lah kan? Boleh cuba dengan kalkulator. Jadi, pola untuk senarai nombor ini ialah membahagi nombor sebelumnya dengan 2. Mungkin ada antara kalian yang bertanya, macam mana pula dengan corak objek cikgu? Pola dalam objek ditentukan dengan memerhati susunan objek sebelumnya. Tadi anda nampak durian dengan buku kan? Sekarang cikgu bagi buah nanas pula. Buah nanas tu dari kiri kecil kan? Yang lepas tu sederhana besar. Kemudian besar. Betul tak? Selalunya kita akan diberikan nilai untuk membuat perbandingan. Contohnya nanas yang paling kecil berketinggian atau kepanjangan X cm. Nanas sederhana 2 kali panjang saiz nanas sebelumnya. Manakala nanas ketiga 3 kali saiz yang pertama. Ada corak tak? Nampak tak? Corak yang menunjukkan buah nanas tu bertambah besar. Betul tak? Untuk lebih faham, mari kita ke sekolah kawan kita Ideal ya. Di sekolah Ideal, setiap tingkat bangunan ada 4 kelas. Di bangunan tingkat bawah ada 4 kelas. Apabila kita naik ke tingkat 1 dan kira pun ada 4 kelas. 1, 2, 3, 4. Ini adalah senarai nombor. Bagaimana kita boleh tentukan ianya satu pola? Caranya begini. 1 jadi 2, maksudnya 1 tambah 1 jadi 2. Betul. 2 jadi 3, 2 tambah 1 jadi 3. 3 jadi 4, 3 tambah 1 jadi 4. Nampak tak? Ada pola atau corak. Senarai nombor ini ditentukan dengan menambah 1 kepada nombor sebelumnya. Mari kita cuba satu senarai nombor lagi. Minggu ni, kawan kita Ideal mendapat tempat pertama dalam pertandingan melukis. Hadiahnya berupa wang tunai RM30. Setiap minggu, ayah memberi Ideal wang saku RM20. Jadi minggu ni, Ideal ada RM50. Walaupun dapat durian runtuh, Ideal masih berbelanja dengan bijak. Setiap hari, Ideal bercimat-cemat. Beliau cuma berbelanja semasa rehat sebanyak
RM5 setiap hari. Jadi kita tengok ya. Hari Ahad dia ada 50 kan. Pergi Isnin belanja tinggal 45. Kemudian balik dan hari Selasa dia belanja 40. Balik hari Rabu dia belanja tinggal 35. Khamis, Jumaat kan. Jadi kita dapat satu senarai nombor kat sini kan. Senarai nombor tu kita pun tulis 45, 40, 35, 30, 25. Ada corak kan? Betul tak? Apa coraknya? Setiap hari tu wang ideal itu berkurang sebanyak RM5 kan? Hari Ahad ada 50 jadi 45, bermaksud 50 tu tolak 5. 45 berkurang menjadi 40 bermaksud 45 tolak 5. Betul tak? Jadi soalannya, apakah pola senarai nombor wang saku pada hari sebelumnya? Apa dah pola senarai nombor ini? Polanya ialah menolak 5 daripada nombor sebelumnya. Senang kan? Ini adalah contoh pola dalam kehidupan harian kita. Mungkin kita tak perasan, tapi cikgu cuma nak bagi contoh sebegini supaya kita dapat aplikasikan pola dalam kehidupan seharian. Seperti yang dijanjikan, kita akan main satu game. Tapi sebelum main game, kita kenalah kenal apa itu segitiga Pascal. Cuba kalian teliti, tengok bentuknya. Segitiga kan, nama penciptanya Pascal. Jadi kita panggil segitiga ni segitiga Pascal. Teliti posisi nombor-nombor dalam kotak-kotak yang membina segitiga. Unik kan? Dari atas kita panggil baris satu atau baris pertama. Kemudian macam tangga turun ke bawah dipanggil baris kedua. Diikuti baris terusnya baris ketiga, keempat, kelima. Dalam segitiga tersebut terdapat kotak-kotak yang diisikan nombor. Ada 1, 2, 3, 4, 6. Mana 5? Yang ni actually kalian tak payah hafal. Nak tahu macam mana memasukkan posisi number? Ada trik. Cuma perlu ingat ada magic yang cikgu akan share. Kita mula dengan baris pertama. Kalian cuma perlu ingat nombor 1 saja. Satu kotak nombor dia 1. Okey. Kemudian baris kedua, 2 kotak. Nombor dia 1 juga, kedua-duanya 1. Okey, yang ni mudah kan? Satu kotak 1. Kotak yang pada baris kedua pun 1. Ini kerana nak senang ingat lagi, semua baris dalam segitiga Pascal akan bermula dan berakhir dengan nombor 1. Nampak tak coraknya? Dan dekat tepi tu sebelah kiri, turun tangga tu semua 1. Sebelah kanan turun tangga pun semua 1. Senang kan? Itu coraknya. Apa yang menarik berlaku pada baris ketiga. This is where the fun starts. Kalian tengok betul-betul. Kotak sebelah kiri dan kanan masih diisi 1. Betul tak? Nombor awalan, nombor akhiran. Nombor yang tengah tu, kalau kita lukis naik ke atas, ia akan masuk kawasan kotak nombor 1 pada baris kedua. Betul tak? Jadi, kita cuma perlu tambah kedua-dua nombor di kotak baris sebelumnya. 1 tambah 1 hasilnya 2. That's the reason kenapa kita dapat 2 untuk kotak tengah tu. Faham kan? Senang kan? So, habis baris ketiga. Mudah, tak ada masalah kan? Kita tengok baris keempat ya. Dari kiri, kotak pertama masih diisi 1, nombor permulaan. Kotak kedua, jika dilukis naik ke atas, dia akan masuk kawasan siapa? Kawasan nombor 1 dengan kawasan nombor 2. Betul tak? Pada baris ketiga. Tambah 2 nilai ni, hasilnya 3. Sama juga untuk kotak ketiga pada baris keempat. 2 tambah 1 pun 3. Betul tak? Jadi, kotak keempat juga nombor 1 kerana itu nombor akhiran. Habis
mudah sahaja baris keempat kita fill up kan. Macam mana dengan baris kelima? Baris kelima tu pun mudah saja sebab kalian sudah faham konsepnya. Nombor awalan, nombor akhiran, tetap nombor 1. Betul kan? Jadi, dengan metodologi yang sama, kita aplikasikan untuk baris kelima. Kita akan dapat 1, 4, 6, 4, 1. Kalian boleh teruskan untuk baris ke-6 dan ke-7 ya. Cikgu yakin kalian hebat-hebat belaka, jadi tak ada masalah kan? So sekarang kita nak main game as promised. Nama game ni ialah Number Among Us. Misi kita ialah mencari posisi nombor yang diberikan. Contohnya, segitiga pascal 5 baris. Misi kita ialah selak kotak untuk nombor 1. Siapa cepat dia dapat. Mana 1? Itu dia 1 kan? Semua posisi awalan dan akhiran. Kali ni kita nak cari nombor 2. Mana dia? Selak. Siapa cepat dia dapat. 2. Apa nombor yang kita nak cari seterusnya? Mungkin nombor 6. Mana posisinya? Tu dia. Kalian hebat dapat teka dengan cepat. Untuk last game, kita cari nombor 4. Tu dia. Baris terakhir. Seronok kan kita dapat main Number Among Us. Kalau selalu bermain, kita akan lebih fasih tentang segitiga Pascal. Tak selak pun sudah dapat teka posisi nombor tu. Siapa yang dapat jawapan yang tepat, sila berikan cikgu 1 like ya. Terima kasih. Jika perlukan penjelasan lanjut, tinggalkan pesanan atau komen dan cikgu akan respon secepat mungkin. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat. Sila share dengan kawan-kawan yang lain ya untuk belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe channel cikgu agar kalian tidak akan miss subtopik akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.